Pagi tadi saya dapat pula satu hal lagi, jamban 11 juta. Tuan-tuan dengar tak? Jamban 11 juta. Ini lagi tak masuk akal. Ada orang komen, oh tak, itu bukan satu jamban. Itu 26 jamban, dia cakap Ustaz. 26 jamban. Lepas tu saya kata 11 juta 26 jamban pun mahal juga. Kalau 11 juta 26 jamban tuan-tuan, satu jamban 450,000. Jamban apa 450,000? Kita beli rumah 450,000, betul? Siap jamban lagi ada, betul? Ini satu jamban. Saya nak cerita sikit berkenaan dengan isu minggu lepas. Isu pasal anak-anak kita ni nak pergi masuk darjah 1, 6 tahun, betul tuan-tuan? Okeylah, dia nak suruh kita masuk darjah 1 awal. Tapi lepas tu bila kita tanya, dia kata, oh, pilihan ibu bapa. Lepas tu suruh buat ujian pula diagnostik, betul tak? Ujian diagnostik. Lepas tu bila kita tegur baru dia kata, oh, tak payah ujian diagnostik pula. Budak itu 5 tahun nak buat ujian apa, nak asing-asingkan. So sekarang ni baru kita tahu sebenarnya nak tambah bilik darjah. Bila ramai masuk, nak tambah bilik darjah. Bila tambah bilik darjah, berapa kos bilik darjah? RM1,500,000. Apa pasal tak cakap awal-awal? Nak tambah bilik darjah ni sebab kos RM500,000 kan macam mana mengkali begitu. So sekarang dijawab dalam parlimen tuan-tuan, kos bilik darjah naik dalam tempoh 5 tahun aja ini, daripada dulu mencecah 250,000, sekarang mencecah 520,000. Satu bilik darjah dalam 5 tahun sekali ganda. Lebih kurang 100% naik. Masuk akal ke tak tuan-tuan? Itu pasal kenaikan. So kerajaan cakap ekonomi bagus apa? Kalau inflasi kos pembinaan pun naik 100% dalam 5 tahun, 1 tahun berapa tu? 20% naik. 20,000. 2021 ke 2020, 100% lebih, sekali ganda naik. Lebih kurang. So 20%. Itu satu hal. Satu lagi, macam mana pula buat bilik darjah 520,000 tuan-tuan? Masuk akal ke? Saya tak tahulah. Ini satu. Itu pasal bilik darjah. Pagi tadi saya dapat pula satu hal lagi, jamban 11 juta. Tuan-tuan dengar tak? Jamban 11 juta. Ini lagi tak masuk akal. Ini Bandar Ali ni, dia cukai kita, pelin-dian. Kita bayar ini, kutip cukai. Belanja jamban 11 juta. Saya tak tahu macam mana dia kira tuan-tuan. Saya post dalam Facebook. Ada orang komen, oh tak, itu bukan satu jamban. Itu 26 jamban, dia cakap Ustaz. 26 jamban. Lepas tu saya kata 11 juta 26 jamban pun mahal juga. Kalau 11 juta 26 jamban tuan-tuan, satu jamban 450,000. Jamban apa 450,000? Kita beli rumah 450,000, betul? Siap jamban lagi ada, betul? Ini satu jamban 450,000 di airport. Lepas tu dia komen lagi, nak justify lagi. Saya duk berlawan-lawan komen dengan geng-geng tu. Geng-geng non tu lah. Dia kata tak Ustaz. Dia kata bukan satu jamban. Dia ada 26 jamban. Tapi dalam 450,000 tu, lebih kurang 26 tu, ada 7 mangkuk. 7 mangkuk. So dia nak justify ni. Saya kata kalau 450,000, 7 mangkuk, satu mangkuk 60,000 tuan-tuan. Jamban apa? Satu mangkuk 60,000. Lagi tak masuk akal, betul tak? Ini dalam live ni saya nak tanya. Anwar Ibrahim. Betul abang? Abang sampai terbatuk-batuk. Apa jamban 60,000? Saya tak nak tengok. Kalau kita pergi airport, kalau mangkuk itu, dia ada apa tu? Kadang-kadang dia buat apa? Screen aja, betul tak? Macam dekat RNR ke apa. Kalau dia taruh okey lah. Tile sikit apa. Dia punya bukan besar sangat mangkuk tu. Saya tak tahu ini apa benda spek dia buat jamban ni. Sampai satu jamban mangkuk tu 60,000. Ini spend duit apa ni? Ini duit kita, betul tak? Ini kerajaan Madani tuan-tuan. Sebab itu kita tegur. Kalau kita tak tegur, kita tak tahu. Dia orang pun buat diam aja. Bayangkan. Dia cukai kita sana sini.
Lepas tu dia ambil hutang kita yang kena bayar satu bangkok 60,000 tuan. Gila ke apa dia orang ni. Itu satu. Lepas itu, pagi tadi saya nampak ada satu lagi isu yang penting. Ini cerita Anwar Ibrahim.